Hai guys, so kita kembali lagi dalam video unpack TCG Pokemon. Okay, so saya dapat pack inilah, dalamnya adalah 2 pack saja. So saya beli ini dalam RM25, tapi kita tengok apa yang dalam tu nantilah. Okay, jom kita buka. So pack ini adalah the pack daripada Stellar Crown. So saya masih lagi collect apa tu, card daripada Stellar Crown. Okay, so kita buka cantik-cantik sikit lah. Okay, sebab kad-kad yang selebihnya saya akan letak balik dalam lah. Hanya kad-kad yang saya mina saja saya letak dalam kad album saya. Okay, so jom kita buka. Ini adalah episod yang ke-10. Okay, dah 10 episod, maksudnya dah 10 pack saya buka. Okay, kebanyakannya daripada Stellar Crown. Okay, kita buka slowly, kita tengok dalam ni ada tak manis. Okay, tu kita buka. Macam biasa. Okay, kita tarik pelan-pelan. Okay, kad ni tak tepi. Ini tak adalah saya tak redeem. Okay, so satu kad ke depan iaitu energy. So kita tengok energy apa yang kita dapat. Okay, kita dapat steel energy. Okay, ini ada steel energy. Okay, yang kedua kita ada Drifloon. Okay, harga tu saya letak ke atas. Okay, kita ada Ponyta. Next, Cubone. Kita ada Mickery. Edigos, Lantern, Briar. Next, Slowking. Okay, reverse holo Slowking. Then next reverse holo Pomi. Dan dekat belakang kita ada biasa saja satu star, iaitu Holo Rare Grimmsnarl sahaja. Okay, tanpa manis lah pack ini. Okay, itu saja untuk pack yang ke episod 10. Kita jumpa lagi dalam episod 11 minggu hadapan. Itu saja. Thank you and bye-bye.